Melaka dengan family in-law Tira. Vlog kali ni Tira nak buat 24 jam dekat Melaka. Apa yang Tira buat, apa yang Tira makan. Rosak baby? Tadi husband nak pump tayar tapi rosak. So Petronas, sila betulkan awak punya pump tayar. Tempat pump tayar. So sekarang kita orang on the way nak pergi ke Melaka. Kita orang duduk homestay. Nanti Tira akan buat homestay tour dekat korang. Tengok best ke tak. Kalau korang nak pergi Melaka, korang boleh lah duduk dekat homestay tu. Nanti Tira, kalau best Tira akan share, kalau tak best Tira tak akan share. Okay, so stay tune. Kita jumpa dekat Melaka. Ni Tira beli kuih gunting ori berempah from this, RM18. Tira pernah makan kat dalam TikTok and this sedap. So now Tira nak try this one. Tak tahu. Oh, I love benda-benda macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia keras. Tak sedap macam dekat TikTok yang Mama Tira beli. Biasa je lah, boleh lah buat dia punya dalam kereta kan, on the way nak pergi makan. So my mom apa ni. So kita orang dah sampai Petron, nak bawa angin. Selera sis. Tira beli ni. Tadinya yang ni. Tira actually nak cari roti yang sihat tau. Tak nak roti macam ni kan. Tapi tak ada. Sebab Tira tak boleh makan gluten. Sebab Tira baru discover kalau Tira makan gluten kan, Tira akan jadi, perut Tira akan berangin. So Tira tak berapa nak suka sangat lah makan roti yang ada gluten. Tapi Tira suka makan roti, tapi perut Tira tak boleh terima roti yang bergluten. So kalau nak pun boleh makan sourdough ke apa ke kan. Tapi masalahnya dekat pasaran susah nak dapat roti-roti yang sihat tu. Sedap. Yummy. Sejam dah settle. Boleh bergerak. Now my pilot gonna drive to the Melaka. Melaka kita orang datang. Apa Melaka punya tagline? Wow. Tada! Tira dah sampai dekat homestay. So far homestay ni Tira tengok dari luar ni nampak cantik. Serius. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada barang. Tira tunjuk sebab kunci, tak tahulah kunci dia boleh masuk ke tak kan. Tapi macam ni lah. Tada! Luar ni kita boleh masuk tak? Kunci tak ada apa kat dalam tu masih ni. Okay. So ni Ada? itu owner tu. Tak ada lah. Macam mana? Tanya mama lah. Tanya mama. Betul. Wayah. Yang booking siapa? Mak Raya. Saya brief dulu. So, tada! This is the house so far. Puas hati gila. So, ya, korang boleh try duduk homestay ni. Nanti Tira akan bagi link sebab booking dekat booking.com je. Ni kejiranan dia. Dia macam tahu je yang kita dah sampai. Ya ke?
Kejiranan dia betul-betul duduk kat area. Tapi memang 2 tingkat. So ni rumah dia. Kan ada CCTV. Okey lah, cantik lah. Nice. Dia macam modern. Yeah. Sikit je orang. Nah. Patin tu Pak Syuib ni. Oh ya ke? House of Patin. Tempat Syuib. So now kita orang dah keluar balik. Tadi kita orang dekat rumah, kita orang berehat je. Lepas tu tengok ni spek, ya Allah besar betul. Tersilap beli ya. Besar tapi tak apalah. Lepas tu kita nak pergi Jonker Walk. Tapi masalahnya memang jam sekarang ni. And tak tahulah ada parking ke tak. So kita dah doa dah kan tadi kan. Kita orang doa makan sebab pernah baca dulu ada orang tu amal ke doa makan. Memang kita orang follow daripada awal kita orang kenal. Memang sangat mujarab ya doa makan untuk cari parking. Berapa kali dah kita orang buat, memang dapat on the spot. Depan kedai pernah. Doa tu spesifik lah. Tapi kena doa tu memang kena spesifik sangat-sangat. Now kita dekat ni masjid apa ni? Tu masjid macam masjid Kampung Hulu. Sekejap lah, Tira cari mic lah. Takut korang tak dengar lah. Tu yang dia panggil yang panggil. Dia suruh masuk parking dalam tu. Kena marah ya. Garang. Garang betul. Bang marah betul bang. Dia orang pun dah penat dah yang. Ni sekolah PTBCK. Ha? Sekolah Saya rasa maybe RM10. Paling lah. Muat tapi yang ke depan ni. Belah saya tak ada ke? Sini macam kalau Myvi ni function lah. Depan tu tak ada Oh ada. Situ macam kecil juga. Situlah bro. Boleh dia bagi. Ni better sikit. Kita orang dah dapat parking. Alhamdulillah. Walaupun kena bayar. So kita jumpa dekat Jonker Walk. Ada bot. Kilo. Macam mana? Sedap? Ni sos. Sos apa ni? Sos pahlawan. Sos macam sambal belacan ni. Sebudu. Ayasam je. Ayasam. Rasa yang samboy saya asam boy. Oh ya ke? Siapa lagi seorang? Air.
Okey, ya. Oh, ni lah ya. Depan tu pandai ini dia. Parking lah. Ha, situ. Kalau kita jalan kat distrik je kan, jalan tengok tu kan. Sebelah sini, kita sampai je lah situ. Ni anak naik tu yang. Kira sekarang dekat Dataran Pahlawan. So tadi kan kata nak pergi Joker Street kan. Kita orang jalan je sebab kat situ macam tak ada apa-apa pun nak dibelikan lah. And situ tempat untuk kalau Chinese ke sesuai lah pergi kat situ. Sebab dia banyak, penjual dia banyak Chinese apa semua. So now dia kat Dataran Pahlawan. Sini ada diorang buka gerai-gerai tadi kat situ. Gerai-gerai orang-orang Melayu lah. So boleh beli kat situ. Lebih terjamin ya makan. Ya tak? Wah. Ayah kat sana. Jom naik beca. RM1 Tak pernah naik beca seumur hidup saya. Beca yang dekat Malaysia. Ada Taming Sari. Tak nampak tu. Wah. So inilah night life. Dia dah bertukar baju. Dia bawa baju lain tadi. Senang kan jadi lelaki. Syatira tak boleh. Kita tak boleh. Perempuan susah sikit. Wah dah isyak dah. So sekarang kita tengah cari ayah saya. Dia kata dia dekat area Menara Taming Sari. Tapi itulah tak jumpa-jumpa lagi. Sorry guys, saya busy sikit. Saya kena cari. Sekarang pun tengah azan. Pak lepak. Pak lepak beca. Tengok tu macam-macam ya meriah. Mana ni? Kanan. Sedap. Wait. My mother-in-law. Oh, this is my favorite. My favorite. Moron coklat. Awak beli berapa coklat?
Hari ni hari kedua. Tira dah check out dah tadi. Sekarang pukul 2. And now kita orang dekat Pantai Klebang. Tada! Sekarang kat Pantai Klebang. Tada! So, kita nak jalan-jalan kat Pantai Klebang ni sekejap. Tira pernah sampai dah sini. Tapi kita pergi lagi. Wow, dia dah berkacamata hitam. So, kita nak pergi makan. Ayah nak beli apa yang? Tak tahulah. Tak tahulah. Shit lah. Kakak nak share. Saya nak awak. Saya tak tahu lah nak apa. Semalam dah makan cendol. Coconut shake. Coconut shake dia yang kalau yang sedap tu dekat coconut shake. Apa Klebang tu kan. Tapi macam malas lah nak pergi situ. But kita orang tak makan lagi ni. Nak pergi makan dulu. So, kita jumpa. Jom lah kita jalan-jalan dekat area Pantai Klebang. Tak banyak lagi makanan. Kita tak ready lagi. Tak tahu nak makan apa. Assalamualaikum. Tak ada orang lah. Tiada orang. Nanti dia tidur. Macam mana dia orang bekerja yang di sini. Mango tak ada. Ais tak ada. Ribena ada. Ribena. Ayo bang. Ribena 8 lah. 8 ringgit Ribena.
lah dengan mama tengah dating. Ha? Tak tahu lah. Ayah semua dah balik. Sebab malam ni ayah kerja. And kalau korang pun ada jumpa mana-mana kopok leko yang jual jenis macam ni kan, kat gerai-gerai yang sedap, korang share tau kat kita orang. Sebab dia hantu kopok leko. My husband hantu kopok leko. Saya hantu apa? Goreng pisang. Yes, goreng pisang. Tapi tak ada orang pun jual goreng pisang kat sini. Kalau ada goreng pisang tadi saya dah beli dah ya. Tapi tak ada. Kenapa ya? Kenapa tak ada orang jual goreng pisang? Kan? Pedas. Tak ada pisang ke dekat Melaka? Itu tu yang cucuk. Merah. Pedas. Saya suka sos yang macam merah-merah tu, yang macam pink-pink tu. Kalau lok ching macam tu. Sudah mana gerak belum? Takut. So, Tira rasa mungkin tu je kot video untuk hari ni. Kita orang nak pergi makan tapi tak tahu nak makan mana. Rasanya Tira takkan buat kot video makan kat situ. Tengoklah macam mana. Kalau ada pun Tira akan buat video tunjuk-tunjuk macam tu je. So, thank you korang sebab tengok video ni sampai akhir. So, inilah 24 jam Tira di Melaka dengan family in-law Tira. So, Yaya ada apa-apa yang ucapan nak bagi dekat your family? Semoga kita berjalan dengan lebih kerap dan jauh lagi. Lebih jauh? Luar negara ke? Luar negara. Ke mana kah? London. London, Cakaran. Mama ayah dengar ni Ni tengok ni. Tengok dia minta London terus Okay, bye korang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Tak dah.